Bukan main gimik Pelita Raya Jerantut ni. Siap ada penanggal lagi. Konon-konon dah selepas raya. Gitu. Pesta Pelita Raya ni dimulakan dengan persembahan daripada anak-anak Melayu, anak-anak Cina dan kemudian anak-anak India. Alah, memang comel sangat diorang ni. Dan ada juga persembahan daripada anak-anak orang asli. So, kita ada 5 jenis rumah tau dekat sini. Rumah Din Selipar yang mewakili kaum Melayu, rumah Asyong yang mewakili kaum Cina, rumah Maniam yang mewakili kaum India, rumah Felda Padang Piol dan rumah Batin Tungau yang mewakili kaum orang asli. Ada juga replika Rafflesia dan juga air terjun yang sangat banyak dekat Jerantut. Tengok ni, ada budak tidur kepenatan sebab nak support kakak dia menari. Apalah makna Pelita Raya kalau tiada persembahan bunga api? So, jemputlah datang warga Jerantut ke Pelita Raya dekat sini sehingga Hari Raya.